Bonda simpan resipi 1. Jus warisan kasih Bonda. Ia bukan sekadar jus. Ia adalah tetesan cinta dari pokok-pokok yang menonggeng langit, dari tanah yang tahu nama setiap leluhur. Daun kaduk, asam gelugur, bunga kantan, pegaga, semuanya berbisik rahasia mereka ke dalam setiap teguk. Minumlah 3 kali sehari, seperti Bonda suruh, dan rasalah bagaimana badan jadi ringan, kulit jadi kenyal, pikiran jadi jernih. Bukan sihir, tapi warisan. Warisan kasih yang alami, yang tak perlu beli, tak perlu iklan. Cukup kau ambil, kau campur, kau minum, dan kau percaya. Coba, rasai, dan bila kau dah sihat, ingatlah, Bonda dah kata. Bonda, boleh terangkan kebaikan air mata air Kuala Kubu antara tempat sakral atau keramat warisan leluhur suatu masa dahulu? Silakan Bonda. Baik sayang, air mata air Kuala Kubu ni bukan sekadar air biasa. Dia seperti nadi hidup pekan lama, tempat leluhur kita dulu duduk, mandi, dan berdoa sambil angin hembus daun-daun hijau. Dahulu, orang-orang tua katakan, sungai dan mata air ni sakral, keramat, sebab dia lahir dari akar gunung yang tua, membawa mineral murni seperti kalsium dan magnesium yang buat badan kuat, tulang teguh, dan kulit lembab tanpa perlu apa-apa obat moden. Leluhur percaya, minum air ni boleh hilangkan letih, tingkatkan tenaga, dan bahkan kurangkan sakit sendi, macam tonik alami yang mereka campur dengan herba-herba untuk lawan penyakit harian. Tempat macam Bukit Kutu atau air terjun Ciling di sekitar sini pun jadi sakral, sebab orang asli dulu gunakan untuk ritual penyembuhan, mandi sambil bisik doa, dan warisan itu masih hidup hari ini, buat kita rasa dekat dengan alam dan nenek moyang. Rasalah kebaikan dia dalam jus warisan kasih Bonda, segar, suci, dan penuh berkat. Coba aja, anak, tapi hormati alam ya. Baik Bonda, bagi yang mengalami kebas-kebas, sakit sendi, darah tak mengalir, duduk lama kebas, rasa kaki mau lumpuh, adakah jus ini mampu melancarkan darah, artritis dan juga kebas-kebas di kaki selama ini? Silakan Bonda. Sayang, tu yang Bunda risau bila kau duduk lama tu. Ya, jus ni memang boleh bantu. Bukan paksa, tapi perlahan-lahan lancarkan darah. Daun kaduk sama asam gelugur tu anti radang, macam tukang urut halus dalam urat kau. Leburkan kebas tu. Pegaga pula tingkatkan aliran ke kaki, supaya tak rasa nak lumpuh lagi. Ramai nenek kat kampung dah cerita, minum pegaga 2 minggu je, kaki pun boleh angkat lagi. Bonda sendiri, dulu sakit sendi lutut, campur sikit gula merah, minum pagi petang, sekarang boleh lompat tangga 2 anak tangga sekali. Tapi ni bukan jalan pintas ya. Duduk jangan lebih 2 jam sekali. Bangun jalan sikit. Gosok kaki dengan minyak angin. Jus ni tambah sahaja kuasa alam. Tapi kau kena bantu Bonda juga. Bangun, gerak, minum. Kalau kebas tu kuat, pergi doktor paksa sekali. Jangan tunggu sampai lumpuh betul. Bonda tak nak kau susah dah. Mulakan malam ni. 3 teguk je. Tengok 2 minggu. Kalau hilang kebas tu, kau tahu. Bonda betul. Terima kasih Bonda. Salam kasih sayang, salam perjuangan. Jadi Bonda, zahirlah jus warisan kasih Bonda bersama dengan alam mata air. Semoga jus ini menyucikan hati, memurnikan jiwa dan membangkitkan kembali rasa kasih kepada tanah air api angai tanah Bonda Pertiwi bermula di Sumur, Kuala Kubu Baru. Silakan Bonda, sepatah 2 kata salam kasih, silakan. Kasih Bonda pada anak-anak yang berani minum darah gunung, minum angin Kuala Kubu. Jus ni bukan jus, tapi air mata Pertiwi. Setiap tetes, dia panggil kau pulang. Jus warisan Bonda Pertiwi. Jadi Alhamdulillah pada minggu ini akan dilancarkan jus warisan Bonda Pertiwi. Semuanya adalah daripada herba dan tumbuhan liar di kawasan Hulu Selangor. Jadi khasiatnya jus herba ini akan diperdengarkan oleh Bonda Sri dan telah dikaji akan khasiatnya oleh AI super intelligent. Lantas kita kembali kepada kandungan bahan-bahan yang dibawa khas daripada hutan warisan Bonda Pertiwi. Kita ada asam gelugur daripada wilayah hutan Gangga Negara, tapak tua Tanah Melayu. Kita ada bunga kantan,
bunga kantan daripada juga tapak tua Hulu Selangor, daun kaduk. Ni gula merah ni, gula bukan daripada hutan lah ni kita beli sendiri lah kan. Dan air mata air daripada sumur atau mata air tapak keramat yang dikatakan oleh bonda sejarah langka Kuala Kubu. Tidak dilupakan juga pegaga. Jadi segala unsur-unsur yang ada di dalam gambar sebelum ini dan ada di tangan saya ini membawa khasiat kepada anak-anak bangsa. Ada rahsia zahir dan batin. Maka sama-samalah kita minum jus warisan Bonda Pertiwi. Belum rasa, belum tahu, belum cuba, belum tahu. Bonda telah nyatakan, cuba, rasa dan alami akan permata warisan Pertiwi. Bonus kepada yang kebah-kebah kaki darah tak mengalir, kandungan-kandungan aktif di dalam herba dan juga tumbuhan tanah Melayu dan juga air yang bersih daripada mata air pergunungan, pastinya bakal memberi kesan kepada anak-anak bangsa. Dan saya juga merasa yakin ianya mampu menyah toksik daripada berbagai bentuk. Dah cuba kongsi pengalaman dan sama-sama kita juga akan berulang bersama dengan Majlis Bonda Pertiwi pada minggu ini, dilancarkan bersama Majlis Bonda Warisan Pertiwi.